Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan kampung yang bahan utamanya ialah nangka muda. Nah, jadi menu kita pada hari ini nangka muda campur babat. Nah, pertama sekali di sini macam biasalah saya nak siang dulu. Oleh kerana tadi orang ni siang terlalu tebal, jadi saya nak nipiskan sedikit lagi. Jadi saya beli ni 2 bungkus lebih kurang RM6, satu RM3. Murah kan, dapat banyak sangat. Nah, ni saya potong-potong lebih kurang segini. Kemudian saya nak rebus sebentar sampai dia empuk. Macam biasalah, tuangkan air. Kemudian kita akan rebus sehingga ia empuk ataupun lembut. Saya sebenarnya suka sangat makanan kemuda ni, tapi yang malas ni nak kopek tu kan sebab banyak getahnya. Jadi untuk kali ni saya beli je terus dekat luar. Saya ada juga pokok nangka, tapi malas pula nak pergi menyiangnya. Siapa yang dekat sini ada tips agar mudah kita nak siang nangka tu supaya tidak bergetah-getah? Biasanya saya sapukan minyak dekat pisau supaya tidak melekat getah tu. Baik, untuk bahan-bahan macam biasalah, kita ada bawang merah, bawang putih, kemudian ikan bilis. Lalu saya gunakan jintan manis, jintan putih dan ketumbar, sedikit cili kering, belacan dan juga serai. Cili kering tu kalau letak lebih boleh je, macam saya sengaja letak sedikit, dan juga santan. Jadi semua bahan-bahan tu saya nak kisar sehingga lumat. Jika misalnya mana nak kisar, nak tumbuk pun boleh. Bergantunglah pada kemudahan masing-masing. Jangan lupa letakkan air bagi memudahkan kita mengisar. Mari kita ke langkah selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian kita turunkan serai. Lalu macam biasalah, kita masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Lalu macam biasa kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau. Kemudian di sini jika dah pecah minyak, dah bau harum, bolehlah masukkan babat. Ni babat saya guna babat import, jadi dia tidak berbau dan juga cepat lembut, tak perlu rebus lagi dah. Kemudian tadi saya letakkan garam, gula penyedap dan juga tambahkan air. Saya juga tambahkan serbuk kunyit. Kemudian bolehlah masukkan sayur nangka yang telah kita rebus hingga empuk tu. Nah, kini kita tinggal gaul-gaul rata dan biarkan sehingga ia mendidih kuat. Setelah mendidih kuat, bolehlah kita masukkan santan. Nah, kemudian kita gaul-gaul rata dan biarkan seketika sehingga ia mendidih. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup mudah kan? Lepas ni bolehlah cuba sendiri. Kalau ada menangka muda dekat rumah ke, atau ada jumpa dekat luar, jangan lupa try. Jadi macam biasa, jangan lupa tekan like kalau suka, subscribe, and see you in the video guys. Bye bye.